Kita nak review satu handheld fan ni. Dia punya brand ni, dia punya design macam brand J tu. Yang ni design terbaru. Kita nak tengok dari segi kualiti dia. Dia ada bagi satu dia punya manualbook ni. Lepas tu dekat sini dia ada bagi dia punya charger cable type C. Satu dia punya lanyard ni. Okey, ni dia brand daripada Pony guys. Memang cantik, color hitam solid. Dia punya lanyard ni nanti korang boleh gantung dekat dia punya sisi ni. Nanti korang boleh gantung kat leher lah. Bila korang buat kerja ke apa kan, korang boleh lenturkan dia gini. Nanti dia punya kipas ni, angin dia akan pergi kat muka korang. Bila bateri dah habis nanti korang boleh charge mula menggunakan charger cable type C. Sebelah depan ni ada satu power button. Kita cuba on kan Bila korang on kan, dia ada LED display guys. Memang cantik. Untuk dia punya speed, dia ada speed sampai 100 guys. Dia punya angin pun boleh tahan juga, kuat. Yang best sekali bila design dia macam ni, korang boleh lenturkan dia, boleh letak atas meja, boleh dirikan kat meja. Lepas tu korang boleh lentur lah. Nak tinggi boleh, nak rendahkan boleh. Itu lah fungsi dia. Dari segi angin dia korang tengok Okey, nampak terbang kuih dia. So dekat mana korang dapatkan handheld fan ni? Dia punya angin pun kuat, memang terbaik, macam-macam color ada. Korang boleh tekan link kat bawah.